Hai geng, deadline rapat, jantung berdegup. Lepas tu rasa macam nak lari je daripada tanggungjawab. Saya faham lah guys. Saya pun raja last minute. Tapi hari ni saya nak share 5 trik bagaimana nak siapkan kerja walaupun masa tinggal sikit. Tonton sampai habis. Lepas tu subscribe kalau anda nak jadi hero deadline. Hey, selamat datang ke Momo Tube, inspirasi kehidupan dan juga makanan. Like, subscribe dan bell jika anda masih belum. Saya Mike daripada Fantografi. Jadi, macam mana nak selamatkan diri bila deadline dah depan mata guys? Saya dah test 5 trik ni, tak payah jadi genius pun tapi kerja siap on time. Panik jadi power. Jom kita belajar. Ready? Let's go. Trik pertama, pilih yang wajib je. Masa sikit, jangan buat semua. Saya nak tanya, apa yang bos nak tengok? Contohnya, dalam video, saya fokus edit je. Efek fancy, tunggu kejap, relax dulu. Anda cubalah dulu, pilih satu yang kena siap. Tengok, laju tak pergi. Trik kedua, block 20 minit yang turbo. Saya set timer 20 minit. Fokus gila-gila. Contohnya tulis skrip 20 minit je, separuh siap. Tak sempat fikir, buat je. Anda try lah, set timer esok, tengok kerja meluncur laju. Trik yang ketiga, matikan dunia ni. Tinggallah dunia. Telefon silent, wifi off kecuali perlu kalau anda buat online editing. Dan saya buat ni masa shoot last minute. Tak ada gangguan, siap cepat dan anda cubalah off semua dalam 20 minit je guys, 20 minit. Tengok, fokus anda akan jadi laser. Trik yang keempat, guna shortcut. Saya cari jalan pintas. Contohnya edit video ni, saya pakai template. Tak payah nak buat dari zero ataupun dari scratch kan. Anda try lah, cari shortcut esok, tengok masa yang jimat. Trik yang terakhir, submit dulu, perfect kemudian. Saya hantar versi cukup makan dulu ataupun orang panggil draft dulu, offline draft. Contohnya video tu 80% siap, hantar. Lepas tu polish kalau ada masa. Anda cubalah hantar esok, tengok stres tu hilang. Jangan push yang unnecessary. So itulah dia 5 trik. Pilih yang wajib, 20 minit turbo, dan matikan dunia. Gunakan shortcut dan juga submit yang dulu. Power kan? Cubalah tengok kalau deadline terlalu rapat. Lepas tu ceritakan kat saya dekat komen trik mana yang menyelamatkan hidup anda. Okay? Kalau suka video ni, smash lah sikit subscribe tu. Share kat kawan yang selalu last minute buat kerja. Dan kita jumpa lagi di next episode Mok Tube Gang. Okay, jadilah hero deadline anda. Peace out.